boleh guna phone dekat tablet macam tu je. Aku ni memang suka betul pakai tablet. Lagi-lagi masa tunggu wife aku ke atau dekat luar buat kerja, Redmi Pad 2 Pro ni perfect untuk aku. Dia ada 12,000 mAh bateri, so sikit pun aku tak risau nak habis bateri. Tapi kalau rasa-rasa nak kena charge tu, dia boleh je charge selaju 33 watt dan boleh reverse charge sekali selaju 27 watt untuk top up bateri phone aku. Time aku tulis skrip video, aku akan selalu refer pada produk punya spek, so multitask window dekat Redmi Pad 2 Pro ni senang sangat nak create. Sebenarnya skrip untuk video ni pun aku tulis guna Redmi Pad 2 Pro ni. Dengan Xiaomi Interconnectivity feature, aku cuma perlu sign in pada Xiaomi account aku. Lepas tu tablet ni akan detect 15T Pro aku dan aku boleh guna segala feature yang ada dekat phone aku direct dekat screen tablet ni terus. So aku tak perlu keluarkan phone aku pun kalau ada masuk notification ke, nak jawab call ke, nak copy paste daripada apa-apa dari phone ke tablet pun senang. Sambil aku buat kerja tu, otak of course boleh jadi tepu, jadi bosan kan. So aku akan take a break. Time tu aku excited lah dengan screen 12.1 inci ni, 2.5K resolution, 120Hz dan Dolby Vision support buatkan gaming dan movie time aku lagi syok. Dan aku tak perlu risau sangat lag sebab dia guna chip Snapdragon 7S Gen 4. So kebanyakan game dia boleh layan dengan santai je. Korang nak layan lagu ataupun nak tengok movie dekat Netflix memang akan lagi feel sebab dia guna quad speaker siap dengan Dolby Atmos dan high-res audio support. Redmi Pad 2 Pro ni pun ada support untuk pen juga dan dia sangat low latency. Cumanya feature ni bergantung pada skill dan talent korang jugalah kan. Kamera depannya menggunakan 8MP dan belakang 13MP. Ketebalan tablet ni 7.5mm dan berat dia cuma 600 gram je. So nak bawa ke mana-mana pun tak berat, tak rasa leceh nak bawa. Pokok kalau korang masih suka guna wired earphone, dia ada juga 3.5mm jack. Dekat aku ni Wi-Fi version, tapi korang boleh upgrade ke 5G model yang support eSIM. Harga untuk Redmi Pad 2 Pro Wi-Fi version 6GB RAM 128GB storage ialah RM1,099. Wi-Fi version 8GB RAM 256GB storage ialah RM1,399. Korang akan dapat keyboard dan pen sekali yang ni. Dan untuk 5G model RM1,799, free gift dia pun dapat keyboard dengan pen dia sekali. Itu pun 8GB RAM 256GB storage. Kalau aku jadi korang lah, boleh check out Redmi Pad 2 Pro ni dekat Xiaomi Store ataupun online dekat mi.com.